Terima kasih. Bang. Ya, bos. Bang, ada dekat Bazar Ramadan PKNS Shah Alam kan? Betul, kita bos. Kita baru buka kedai baru 3 minggu dekat Sultanah Market. Okey. Mary. Sini ada, saya dengar ada menu baru Okey, betul. Dekat sini kita banyak menu bazar ada, cuma kita dah tambah satu menu baru. Okey. Sotong goreng tepung. Nak try satu? Okey, boleh. Makan ya? Makan bang. Oh, sini boleh makan kan? Ya, betul. Ada meja. Bilis kacang boleh? Nak kacang lebih sikit boleh? Kacang lebih boleh. Oh, rangup. Rangup. Ini sambal kita sama Sama special. eh? Sama special. Oh. Okey, jadi you mau sotong Nak sotong. Okey. Ini sotong apa? Sotong celup tepung. Sotong celup tepung. Ini kita jual ikut berat bos. Ikut berat. Oh, Okey, timbang lah. So kita timbang. Oh. Okay. Sebab sometimes dia kita mau fair lah. Satu for Tak ada agak-agak punya. Kita ada agak-agak betul. Dia jual macam mana, Pak? Kita jual for one portion. Satu portion macam ni RM11.90. RM11.90. Ya betul. Okey. Okay. Boleh. Itu hang Ya, bang. Itu RM11.90. Lepas sekali dengan telur. Telur goreng. Okey, ini memang basic, semua nasi akan dapat telur. Basic pun ada. Basic semua nasi lemak Okey. biasa kita pakai telur buatan atau telur rebus 1 biji. Boleh pilih lah. Boleh pilih. Terima kasih. Okey, sama. Nasi lemak sotong celup tepung RM11.90 dengan sambal dia special dia. Ini memang viral lah masa dekat Bazar Ramadan PKNS Shah Alam. Jom kita try. Tepungnya sedap lah. Penting nasi dengan sambal dia cukup rasa. Oh, ayam goreng. Okey. Ayam goreng panas-panas. Makan dia. Masak. Dah siap.